9 tahun adalah satu perjalanan penuh dedikasi, sabar dan pengorbanan. Di tempat ini banyak kenangan tercipta, tawa, cabaran dan usaha yang tidak pernah disuarakan namun sentiasa dirasakan. Perpindahan ini hadir tanpa disangka, saat rasa selesa itu masih ada, saat hati belum benar-benar bersedia untuk mengucapkan selamat tinggal. Cikgu Hajar, perpisahan ini berat namun penuh penghargaan kerana yang pernah memberi makna tidak pernah benar-benar pergi. Semoga di tempat baru nanti segala kebaikan dibalas dengan ketenangan dan setiap langkah dipermudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Hajar, selamat menjalankan tugas di tempat baru. Semoga berbahagia di tempat baru. Terima kasih di atas segala khidmat bakti di Sekolah Kebangsaan Freda yang mulia. Cikgu Hajar, semoga terus maju jaya dan jasa dan bakti Cikgu Hajar sepanjang berada di dunia muda amat kami hargai. Perpisahan yang disedihi, kenangan yang diingati. Jumpa lagi. Okey, selamat tinggal Cikgu Hajar. Semoga jaya di tempat baru. Ambil yang baik dari sini, yang sesuai itu Cikgu tinggalkan di belakang sekolah. Okey. Assalamualaikum kepada Kak Hajar. Selamat bertugas di tempat baru. Semoga lebih cemerlang. Semoga teruskan kecemerlangan di tempat baru dan semoga sihat di tempat sihat-sihat. 2017 bermulanya langkah kita di sini. Akhirnya kita berpisah. Semoga Hajar berjaya di tempat baru. Salam perpisahan, semoga ketemu lagi. Kami bertiga mengucapkan selamat berjaya kepada Cikgu Siti Hajar. Semoga menjadi guru yang lebih cemerlang di masa akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Hajar, saya ucapkan selamat maju jaya di sekolah yang baru. Teruskan usaha, insya-Allah anda pasti berjaya. Sekian. Assalamualaikum. Selamat berpindah ke tempat baru untuk Cikgu Hajar. Semoga tempat baru boleh memberi pengalaman dan penguasaan yang lebih baik daripada di sini dan semoga lebih berkembang dalam berjaya di masa hadapan. Terima kasih. Selamat maju jaya kepada Cikgu Hajar dan jangan lupa kami di sini dan terima kasih atas jasa baik tunjuk ajar kepada semua cikgu dan terima kasih memberi tunjuk ajar kepada saya juga di dalam sajian ini dan selamat tinggal Cikgu Hajar. Bye bye. Apa yang Cikgu Hajar? Cemerlang saya sekolah baru dan jangan lupakan. Baik Hajar, congrats. Baik Hajar, jaga diri kat sana. Selamat berpindah untuk Cikgu Hajar. Saya doakan yang terbaik. Walaupun kita sempat berjumpa dalam sebulan lebih je, tapi dah banyak kenangan dan tunjuk ajar yang diberikan. Semoga Cikgu Hajar terus berkembang cemerlang di tempat baru. Bye. Assalamualaikum Kak Hajar. Semoga semakin berjaya di tempat baru. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat jaya kepada Cikgu Hajar yang akan pindah ke Pulau Pinang. Sekian, terima kasih. Cikgu Hajar, kami sebenarnya sebab menyusuri perjalanan duka. Sepi akan bertamu menjadi teman bisu paling setia. Deraplah kenangan yang diukir bersama yang mewangi di taman persaudaraan kita. Selepas ini, saya rasa tiada lagi derai tawa, tiada lagi teman bersenda. Pemergian Cikgu Hajar tidak terduga. Yang selepas ini akan menempuh perjalanan yang berbeza. Apa yang kami boleh buat ialah mengiringi
setangkai doa. Terima kasih Cikgu Haja. I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on, give me all the strength I need to carry on. It's been a long day without you, my friend.